apa? Saya tak layak ada kawan. Sebab? Sebab saya tak pandai. Apa cakap awak tak pandai? Ada orang cakap awak tak pandai? Tak ada, kan? Awak rasa sendiri. Apa maksud tak pandai tu? Tak pandai apa? Macam tak siap kejauhan. Oh, macam tak siap kerja awal. Lambat sikit dah siapnya. Itu bukan tak pandai. Awak buat teliti. Satu-satu, perlahan-perlahan. Sebab muka saya macam lelaki. Ha? Ha? Apa? Muka saya macam lelaki. Muka awak macam lelaki? Ya Allah. Tak langsung. Awak ni adalah antara murid paling cantik teacher pernah jumpa. Betul. Lepas tu suara saya tak sedap. Ha? Siapa kata suara awak tak sedap? Siapa kata? Awak tahu tak? Masa teacher kecil dulu, suara teacher sama macam awak. Betul. Serak-serak. Bila teacher dah besar, teacher boleh buat apa? Pernah dengar teacher nyanyi tak? Sedap tak teacher nyanyi? Sedap. Ha. Sebenarnya tak ada orang tak pandai. Yang ada adalah orang yang belum pandai. Dia belum tahu. Bila kita belajar, kita rajin, lama-lama kita mesti akan pandai. Jangan putus asa. Awak tak pandai, asal awak tak cantik. Sempurna dah Allah ciptakan awak. Awak tu adalah anak kebanggaan ibu ayah. Betul. Teacher pun bangga dengan awak. Ramai kawan kat dalam ni yang nak kawan dengan awak. Teacher pun nak kawan dengan awak juga. Bestie ke? Tak bestie? Bestie. Kan rasa macam sedih lah teacher saya tak ada kawan nanti bagi tahu teacher. Nanti kita cari kawan sama-sama. Okey. Dah. Bawa buku tak? Mau? Okey. Tulis kat depan